Musibah yang saya sebutkan ini ialah apabila dia datang, tujuan nombor 1 dan nombor 1000 dia datang satu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor 1 sampai nombor 1000 satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtadkan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. 5 bilion ni memang ikut dah. 2 bilion. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman. Habis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 2 bilion ni saya tak mahu sebut, saya tak boleh sebut sebab Nabi, benda yang Nabi tak sebut saya tak sebut. Tetapi Nabi memberikan kaedah. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, dia akan sebut alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman, dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.